guys, korang dah try dah transform gambar daripada gambar real kepada gambar anime yang guna ChatGPT tu yang trending sekarang ni kan. So sebenarnya itu korang tak payah pun nak langgan apa semua. Korang hanya guna aircon biasa saja. Janji korang download apps ChatGPT dekat phone korang. ChatGPT biasa tu korang boleh guna satu hari 3 gambar saja. Dia macam-macam jenis prompt lah. Korang boleh tulis dekat bawah tu. Tapi yang paling famous yang GB Studio tu. Yang tu bagi aku nampak nice lah. Waktu raya ni mesti ramai guna yang tu untuk convert daripada gambar family yang real ke gambar yang anime yang cartoon tu. Nampak macam sama tau. Dan aku dah try convert daripada gambar yang biasa tu ke gambar yang anime yang lebih fun lah. Aku buat dua emotion. Yang real macam ni, dia nampak macho lah kan. Gambar kedua aku buat macam fun. Dia rupa macam ni tau. Alamak, teruk gila tu. Yang last aku try emotion yang happy. Dia macam ni. Menarik lah bila korang transform. So kalau ada muka-muka korang yang masam apa semua kan, korang nak transform ke muka yang happy, korang boleh try guna ChatGPT ni. Maksimum 3 gambar saja. Try, jangan tak try.